Ada je benda nak cakap pasal orang. Apa pasal buruk sangat muka je? La ilaha illallah tulis. Dan sedangkan kita terlupa. Kalau kita tengok orang Afrika tu kan, yang gelap-gelap hitam berkilat tu, berkahwin gembira dia. Nampak tak? Pada dia tu cantik sangat lah. Nampak tak? Betul. Putih-putih kapuk dapat RM1.20. Hitam-hitam dodol tak dapat, mahal. Sebab siapa kita nak menghukum kejadian Allah tu? Cantik bila dia senyum tu, manis sangat. Cuba tengok pelakon Tamil tu. Gelap-gelap bila senyum tu manis nampaknya. Betul tak? Ya, itu sebab saya kata ciptaan Allah ni Allah tak jadikan sia-sia. Kan? Ada orang gelap, ada orang ni kadang-kadang, dan Allah jadikan mata kita berbeza-beza. Pada orang yang ni cantik, yang ni tak cantik. Nampak? Ada orang yang suka perempuan yang gigi taring. Ada yang suka yang hidungnya mancung. Ada yang suka gigi dia mancung. Tak kisahlah. Ikutlah selera masing-masing. Kita tak boleh nak gelakkan sebab itu pandangan mata dia. Nampak tak? Ada orang cakap Niloufar tu cantik sangat. Kat saya biasa je. Contohlah. Ada orang cakap pelakon drama ni, yang ni cantik sangat, yang ni tak cantik. Orang ni cakap tak, yang ni cantik, yang ni tak cantik. Sebab mata tak sama. Itulah maha kuasa Allah jadikan.